Kita mulakan EPL review kita kali ini dengan satu pantun. Nak main bola kena pakai boot, takut sagi kena parah. Hei, simpanlah hasrat nak potong rambut, sebab MU memang tak boleh harap. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ni kita nak buat EPL review, yang mana ada satu tim tu masuk gua tapi orang tak peduli sangat lah, iaitu Tottenham Hotspur. Tapi kesian kan kat fan Tottenham, masuk gua pun orang tak kisah, menang pun orang tak kisah. Tapi tak mau cakap banyak lah sebab nanti minggu depan nak lawan dengan Tottenham pula ni. Manchester United, aku tak pernah tengok fan-fan MU seronok macam waktu menang 3 kali berturut-turut ni. Dulu menang FA Cup dengan Ten Hag, menang Carabao Cup dengan Ten Hag pun tak seronok macam ni. Kali ni betul-betul confident tu, rasa macam boleh menang EPL. Tapi kali ni lawan dengan tim nombor 18. Tim nombor 18 dalam EPL. Hampir-hampir kalah. Bukan hampir-hampir menang, tapi hampir-hampir kalah dalam game ni. Dan champion kita, Liverpool. Tepuk tangan sikit untuk Liverpool. Akhirnya, macam ni barulah seronok nak terus. Sekali menang lepas tu kalah pula. Tak maulah kalah berderet. Ni menang ni kira okey. Menang 2-0 dengan Aston Villa. Selepas 4 game berturut-turut tak menang dalam EPL, akhirnya champion kita is back. Boleh beat Aston Villa dengan keputusan 2-0. Manchester City lawan dengan inform pasukan Bournemouth. Tapi Manchester City tunjukkan dekat Bournemouth siapa lagi padu. Dan game tumpuan pada minggu ni, Chelsea dengan pasukan Tottenham Hotspur, yang mana Chelsea menang 1-0. Aku boleh kata dalam game ni Tottenham luck lah. Patutnya kalau kita tengok, kalau Vicario tak perform dalam game ni, kalau Vicario main macam sebelum-sebelum ni, aku rasa Spurs tobat kena 5-0 lah. So tak mau cakap banyak, kita masuk dekat tim top table kita dulu, yang tengah dingin dekat puncak. Dia seolah-olah tengah macam duduk dekat atas ni, tengah duduk dekat atas kan, lepas tu tengok orang bawah, lepas tu sambil dia gelak. Itulah Arsenal lah ni. Arsenal lah ni duk tengok fan-fan MU duk kata dekat fan Liverpool duk katakan MU, fan Chelsea duk kata dekat Tottenham. Tapi Arsenal hanya ketawa daripada atas. Biasalah, raja. Orang kata raja sehari, Arsenal lebih kurang macam tu lah, raja sehari, sebab tak lama pun jadi raja. Dia nak gurau-gurau. So Arsenal berjaya menang 2-0 dengan pasukan Burnley, menang lagi dan clean sheet lagi. Hei, gila Arsenal. Tapi dalam game ni memang aku pujilah attacking Arsenal. Arsenal dalam game ni, mereka bukan setakat skor gol daripada corner, mereka skor 1 gol daripada open play. Dah lama dah, rindu dah nak tengok Arsenal skor open play gol ni. Kali ni depa skor. Tapi game ni aku tengok Arsenal a bit different lah. Bukanlah nak kata macam Arsenal ni tak padu sebelum ni. Cuma attacking Arsenal dalam game ni, depa much more improve. Dan bagi aku lah, untuk Trossard ni adalah the best performance so far untuk dia pada musim ni. Even dia tak skor, dia buat assist saja. Dia buat assist dekat Declan Rice. Dan Gyökeres, hang tengok link up play dia dengan play-play Arsenal yang lain, memang nampak makin improve. Bukan aku cakap sebab ada skor, tapi hang cuba tengok build up goal Trossard. Dan sebelum tu hang tengok ada banyak kali jugalah dia link up dengan Eze, boleh lepas defend pasukan Burnley. Sebenarnya Burnley dalam game ni, mereka cuba main bertahan habis-habisan dan main counter attack tau. Tapi Arsenal punya attacking memang solid, midfield Arsenal pun memang solid, dan defend mereka pun macam kita tahu lah, memang kebal. Walaupun hujung-hujung game tu hampir-hampir Burnley nak skor daripada segi free kick. Kalau lah Burnley boleh skor tu, kira mereka boleh pecah tabung lah, pecahkan tabung untuk Arsenal yang tak bolos-bolos lagi. Ni Arsenal bukan tak kalah tau, ni bukan level tak kalah dah ni level tak bolos. Itulah kan nak kata betapa padunya Arsenal lah ni. Bila mereka tengah perform, kita tak boleh nafikan, memang kita kena puji. Dan yang aku suka dekat belah kiri tu, aku suka connection antara Trossard dan juga Calafiori lah, memang menjadi gila dalam game ni. Walaupun kalau kita tengok side belah kanan tu, sebenarnya mereka ada Kyle Walker. Kalau kita tengok untuk pasukan Burnley, dekat belah kanan tu mestilah bahagian yang paling susah mereka nak masuk kalau kita fikir secara logik. Tapi aku tengok dekat belah kanan ada Saka, belah kiri ada Trossard. Aku tengok Arsenal lagi bahaya lagi daripada belah Trossard tu, sebab ada combination play antara Trossard dan juga Calafiori. So tahniah untuk pasukan Arsenal, dapat 2 gol. Gyökeres skor sekali lagi, dan Declan Rice. Sikit-sikit sembang pasal Declan Rice. Aku rasa Arsenal memang beruntung gila lah ada Declan Rice. Dan aku rasa 100 juta yang Arsenal bayar untuk Declan Rice tu adalah satu pembelian yang sangat-sangat berbaloi. Apa je role Declan Rice tak boleh buat dalam game ni? Defensive midfield, dia boleh, dia turun tolong shielding defend.
box to box midfield, dia boleh dribble tolak bola ke depan. Jadi perfect crossing, boleh. Corner dia ambil, Gyökeres score. Jadi goal scoring, boleh. Dalam game ni dia score gol tanduk. Apa je Declan Rice tak boleh buat dalam game ni. So aku rasa Declan Rice memang superb gila untuk Arsenal. Hei, melangit pula kita puji Arsenal kan, tapi buat macam mana memang dia pun tengah perform lah ni. So kita masuk ke next game, iaitu Manchester City dengan pasukan Bournemouth. Sebenarnya game ni memang antara game tumpuan juga tau. Ramai mengharapkan MC kalah lah kan. Biasalah kan orang harap City kalah, sebab orang nak pasukan underdog ni lah yang menang. Pasukan Bournemouth dia main dekat Etihad dengan harapan nak menang dalam game ni. Game ni pun aku tertarik jugalah nak tengok, sebab kita tengok sebelum ni Bournemouth memang perform gila-gila kan. Dan kita nak tengok ujian sebenar mereka lawan dengan City dekat away. Dan aku nak tengok performance striker muda mereka yang mereka kata padu sangat. Setakat lah memang skor banyak gol lah. Nama dia apa, Junior Kropi ke apa. Dalam game ni dia main, dan dalam game ni dia skor tau, tapi nasib baik offside. Dia skor tak silap aku tak sampai seminit game ni, tapi offside. So apa cerita dalam game ni? Untuk pasukan Manchester City, mereka bernasib baik lah juga dalam game ni, sebab pasukan Bournemouth bila masuk dalam game tak tekan gear 1, mereka terus tekan gear 5, gear 6. Sebab mereka terus kau attack pasukan City dalam game ni. Nampak City tak boleh bernafas. Tapi satu benda yang aku suka dekat City ni City ni kalau hang compare kalau kita nak compare gameplay mereka lebih kurang macam Arsenal lah. Sebab Arteta pun belajar daripada Pep, betul tak? Tapi yang aku suka dekat City ni mereka menghormati lawan. Sebab apa aku kata macam tu? City ni kalau contoh mereka lawan dengan tim yang main high tempo game, mereka akan main high tempo gameplay. Kalau mereka lawan dengan tim yang main slow tempo gameplay, mereka akan main slow tempo gameplay. Arsenal dah, Arsenal under Arteta, kalau mereka lawan dengan pasukan yang main high tempo, mereka still akan keep mereka punya low tempo tu. Maksudnya mereka still akan main slow-slow, tak kisah pun pasukan lawan main laju. So lala-kali game tu akan jadi slow. Tapi City dah, City mereka ikut rentak. Kalau pasukan Bournemouth main laju, mereka main laju. Second half Bournemouth main slow, mereka main slow. So itulah yang jadi dalam game ni. Bagi aku first half memang best gila. City menyerang, Bournemouth menyerang, kau menyerang kan. Boleh kita kata dalam game ni pasukan City dengan Bournemouth sama padu. Tapi City tunjukkan kualiti daripada segi finishing. So mula-mula Bournemouth boleh leading 1-0, tapi gol tu dibatalkan disebabkan Junior Kropi offside. Tapi lepas tu City berjaya skor dengan jaringan daripada Erling Haaland. Haaland dalam game ni memang tak ada obat. Memang dia tunjukkan betapa functionnya dia. Tapi kita tengok link up play dia, Haaland dengan Cherki, hoi memang padu. Cherki dalam game ni memang macam gini lah. Memang aku boleh kata performance dia lebih kurang macam Mahrez. Tapi Mahrez kan jenis suka shoot kan. Cherki ni dia jenis tenang. Dia jenis tenang tapi kaki dia laju gila. Lepas tu terjadi satu gol kontroversi. Pasukan Bournemouth boleh skor. Masalahnya sebelum tu play pasukan Bournemouth dia apik tangan Donnarumma mat. Dia ingat Donnarumma tengah kahwin ke apa kan. Dan aku dah cakap dah, waktu corner ni goalkeeper kena dapat sikit kelebihan lah. Maksudnya orang tak boleh kacau dia sangat. Tapi itulah kita tengok dalam recent record dalam EPL pada musim ni, banyak keeper selalu rugi disebabkan orang duk kacau-kacau dia. So bila Donnarumma kena benda yang sama, takkanlah referee nak cancel gol tu, betul tak? So aku harapkan lepas ni peraturan ni mungkin kena dikaji semula kot. Maksudnya kena bagi sikit special dekat keeper. Sebab kalau hang tak bagi special dekat keeper, susah amat dia nak save. Dan tu akan jadi advantage untuk tim lawan setiap kali corner. Mungkin disebabkan peraturan yang tak ketat dekat keeper ni lah yang buatkan musim ni banyak tim yang skor menggunakan corner. Bukan aku nak kata kat Arsenal, bas lagi hampa kata corner apa ingat Arsenal kan. Tak. Kalau kita tengok musim ni memang banyak tim guna kelebihan tu dan dah pandai dah nak kacau keeper untuk skor corner. Termasuk apa yang pasukan Bournemouth buat dalam game ni. Lepas tu Haaland skor lagi sebiji bagi jadi 2-1. Second half kalau kita tengok gameplay agak slow sikit lah. Tak selaju macam dalam first half. Sebab dalam game ni City dah tahu dah cara nak beduk pasukan Bournemouth. Sebab Bournemouth ni kalau kita tengok mereka akan counter guna flank. So dalam game ni City mereka tak menyerang macam dalam first half. Mereka tak naik habis-habisan. Tapi mereka hantar seorang 2 player je sebab time ni mereka tengah leading dah. So bila pasukan Bournemouth nak counter attack, memang mereka struggle. Sebab apa? Sebab City dah ada 5-6 player yang ready nak rampas bola daripada play-play pasukan Bournemouth. Dan akhirnya Nico O'Reilly boleh skor dalam game ni. Oi, solid juga performance dia dalam game ni. Daripada segi link up play, touch. Lepas tu kalau kita tengok Haaland selalu buat larian yang buatkan Nico O'Reilly ni dapat free. Sepatutnya kalau kita tengok masa Nico O'Reilly dapat bola tu, sebab apa orang tak rampas bola daripada dia? Sebab orang dia ingat dia nak passing dekat Haaland tau. Tapi dia tak passing, dia pergi shooting, jadi 3-1. So tak ada dekat pasukan
pasukan City, tapi tanah juga dekat pasukan Bournemouth yang berani main menyerang dalam game ni. Tapi City tunjukkan dalam game ni kualiti mereka lagi bagus daripada pasukan Bournemouth. Cuma aku agak turn off sikit lah dengan sub-sub yang Pep buat, sebab pemain-pemain yang masuk semua tak jadi. Macam Savinho, Tijani Reinders, tapi Reinders okey lah. Savinho tu aku tak tahu lah pasal apa game-game sebelum ni dia dapat main. Sedangkan kalau kita tengok dalam game ni, Cherki dengan Doku memang solid gila. Next game kita masuk game tumpuan pada minggu ni, iaitu game Chelsea dengan pasukan Tottenham Hotspur. Apa dah jadi dengan Tottenham lah? Kalau kita tengok gameplay pasukan Tottenham under Thomas Frank ni dah jadi bahan kritikan tau. Ramai dah start kritik gameplay Thomas Frank. Orang kata bosan. Han tengoklah bukti orang kritik dia kau-kau. Sedangkan lah ni Tottenham Hotspur dekat top 4 tau. Walaupun mereka kalah dengan Chelsea, tapi mereka still duduk dekat top 4. Cuma fan-fan semua memang tak puas hati disebabkan gameplay Thomas Frank yang sangat membosankan. Bagi aku ada betul jugalah. Bila Han main dengan cara macam tu, Han kena menang. Han kalah, tobat orang komplain. Even Han menang sekalipun, mesti akan ada orang komplain juga sebab tak puas hati dengan gameplay. So dalam game ni kalau kita tengok, walaupun main dekat home sendiri, tapi Tottenham tak boleh kekang attacking pasukan Chelsea. Tottenham tak boleh bertahan dengan baik. Dan secara tiba-tiba kita tengok dalam game ni, Mickey Van de Ven tak jadi. Dia buat mistake. Tapi kalau nak kata dia buat mistake pun, Xavi Simons pun bahkan saham juga. Sebab dia lah yang buat passing dekat Mickey Van de Ven tu. Cuma aku tak salahkan Xavi Simons dalam gol tu. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok Xavi Simons passing, patutnya Mickey Van de Ven dia clear je lah dalam keadaan macam tu. Cuma mereka duk main-main daripada bawah, lalah kali kena juga dengan Chelsea, skor gol pertama. Tapi kredit kena bagi dekat Caicedo. Dia press kau-kau, dapat bola, dia tak tamak pula. Kalau pemain-pemain lain mampu mereka nak passing. Kalau tu Garnacho, mampu dia nak passing. Dia tak ada passing lah, dia akan shoot terus. Tapi Caicedo dapat bola, dia tolak ke depan, dia passing dekat Pedro, nasib Pedro skor. Tapi dalam game ni walaupun Chelsea menang, tapi aku geram betul lah dengan play-play Chelsea kan. Banyak sangat lah buang chance. Play macam Joao Pedro, patutnya hang boleh treat game ni mat. Ni bukanlah kita tak bersyukur Pedro skor, tapi dalam game ni dia ada banyak open chance tau, depan-depan gol, tapi dia tak boleh skor. Pemain macam Enzo dalam game ni dah tolong dah habis-habisan daripada segi serangan. Depa kau-kau push untuk cari gol. Enzo, Pedro Neto, even Garnacho dekat belah kiri sekalipun, depa dah bantu daripada segi serangan. Tapi bila dah sampai dekat final third, chance tak boleh skor. Selain chance tak boleh skor tu, satu lagi Vicario. Tapi bagi aku punca dalam game ni Tottenham susah nak skor juga adalah disebabkan fullback Chelsea yang function. Selain defend depa yang function, Fofana dengan Chalobah macam kata kebai tu, aku nak bagi pujian juga dekat fullback depa. Reece James buat Richarlison sampai tertungging tu, sampai cium tanah mat. Cucurella dia lawan dengan Kudus, kita boleh tengok. Sebab itulah aku kata Cucurella ni pemain yang aku minat. Dia fight dengan Kudus kan. Kita tengok padahal Kudus tu keras mat. Cucurella tu daripada segi fizikal memang susah kalau nak fight betul-betul dengan Kudus. Tapi dalam game ni Cucurella buatkan Kudus jadi macam Anthony saja. Tak Anthony baru skor 2 gol. Jadi macam siapa? Jadi macam Garnacho saja. Jadi tak padu langsung dalam game ni. So tahniah dekat pasukan Chelsea sebab menang. Tapi aku rasa sepatutnya Chelsea boleh menang dengan lagi banyak gol. Dan ada juga berlaku beberapa kontroversi lah hujung game. Tapi ni bukan dalam game. Ni kontroversi pergaduhan antara pemain dan juga jurulatih, iaitu Jack Span dan juga Mickey Van de Ven. Depa palau Thomas Frank mat. Thomas Frank masa tu tengah cakap dengan Jack Span tau. Dia pergi masuk padang habis game. Lepas tu Jack Span tengah jalan dengan Mickey Van de Ven lah. Lepas tu Jack Span siap buat macam tu sambil tak tengok muka Thomas Frank. Memang kuajak betul. Dah lah mereka dua punca Tottenham kalah dalam game ni. Jack Span dengan Mickey Van de Ven. Van de Ven barai dalam game ni. Tapi dua-dua tu acah macam Thomas Frank punya salah pula mereka kalah dalam game ni. Memanglah mungkin ada salah Thomas Frank sebab taktikal mereka semua. Tapi sebagai pemain tak boleh lah buat macam tu kan. Tapi aku rasa bila Thomas Frank dah hilang kuasa dengan pemain-pemain ni, mungkin agak merisaukan sikit. Dan kita harap mereka bawa huru-hara ni ke next game lah, sebab MU akan lawan dengan mereka. So aku harapkan MU boleh kalahkan mereka. So kita masuk ke next game pula, iaitu champion. Liverpool berjaya kalahkan pasukan Aston Villa. Selepas menghadapi tragedi Oktober, kali ni November pasukan Liverpool bersinar kembali boleh menang dengan pasukan Aston Villa. Bagi aku menang dengan Aston Villa ni memang penting gila tau. Sebab apa? Sebab dua next game Liverpool ni memang tough tau. Lawan dengan Real Madrid dekat Anfield, lepas tu lawan dengan City dekat Etihad pula. So bila menang dengan Aston Villa ni, paling kurang mereka boleh release mereka punya stress, mereka boleh fight balik. Dan
dan mungkin mereka boleh dapatkan kepercayaan balik untuk kalahkan pasukan Real Madrid dan juga pasukan Manchester City. Tapi Liverpool dalam game ni walaupun menang 2-0 tak adalah 100% main bagus. Kalau kita tengok dalam first half mula-mula, Aston Villa sebenarnya lagi selesa menyerang Liverpool tau. Kita boleh tengok pemain-pemain Liverpool dalam game ni walaupun mereka turunkan barisan terkuat mereka, tapi nampak mereka masih lagi kurang confident. Kau juga kena attack dengan Aston Villa, hampir-hampir kena gol awal. Morgan Rogers tu aku dah celebrate dah masa tu, nak bubuh champion, tapi tiba-tiba terkena tiang pula kan. Cuma Liverpool dah start masuk gear 2, gear 3 lepas masuk minit 30 macam tu. Dah start masuk minit 30 masa tu barulah kita dapat nampak Liverpool dah banyak attack. Liverpool yang tadi tiba-tiba loy, kali ni main high pressing. Tapi ada punca juga. Punca dia Aston Villa lah yang terlalu bongok. Depa ni dah tahu dah lawan dengan Liverpool dekat Anfield. Memanglah Liverpool kalah 4 game straight. Memanglah Liverpool baru je kena beduk dengan Crystal Palace. Tapi Liverpool ni barai ke tak barai ke, satu benda yang kita kena puji dekat Liverpool adalah daripada segi high pressing. Aston Villa nak main juga build up daripada bawah. Hang main build up daripada bawah lambat pula tu, memang cari pasal lah mat. Hang boleh tengok play Liverpool berkampung terus dekat atas tu bila Aston Villa lambat sangat nak build up. Lain kali Emi Onana pula buat mistake. Dia memang jadi sebiji macam Onana dalam game ni, passing tanpa segan silu. Dapat dekat Salah tunggu cangak bulu lagi kan, Salah terus skor lah. Dan lepas Liverpool skor gol pertama tu lah, masuk second half barulah kita nampak Liverpool yang sebenar. Liverpool yang kau menyerang, Liverpool yang bagus daripada segi bertahan, dan kita dapat nampak Aston Villa memang tak ada chance langsung untuk menang masa second half. Dan Liverpool dapat juga gol kedua daripada Ryan Gravenberch, shoot daripada luar kotak penalti, biar dekat defend, lepas tu lepas skor. Sebenarnya waktu first half tak silap aku AKTK dah skor kan, tapi offside. So Liverpool berjaya menang 2-0. Dalam game ni second half barulah kita tengok Liverpool yang solid menyerang, Liverpool yang confident bermain macam masa mula-mula season hari tu. Dan mungkin momentum ni mereka akan bawa lawan dengan pasukan Real Madrid. Cuma itulah, semangat lawan dengan Aston Villa okey lah kan. Tapi kalau lawan dengan Real Madrid ni bukan cukup semangat je lah, dia kena padu daripada segi taktikal jugalah. Slot jangan buat pasal. Cuma satu benda, ingat menang-menang ni tak mau bahan ke? Ada juga bahan dalam game ni. Florian Wirtz, dia masuk memang jadi bahan je mat. Aku jujur bakal aku kesian dekat Wirtz tau. Dah lah dalam game ni dia kena best. Sepatutnya Slot kena support lah dia kan, bagi dia main dalam first team. Tapi mungkin Slot rasa kalau bagi dia terus main dalam first team, dia akan terus pressure disebabkan prestasi dah sebelum ni. Tapi member masuk jadi cameo je, tapi masuk-masuk kena oleh coy. Dia kena oleh tu kan, Kamara oleh tu. Dia ke contoh macam kalau Hamid futsal kan, hang tolak bola masuk kangkang, dia hansat jerit oleh. Macam tu lah. Macam tu lah Wirtz kena dengan Kamara. Memang sakit hati tengok. Lepas tu Wirtz ada jugalah buat pasal-pasal mengarut dalam game ni. Tapi aku rasa mungkin sebab tu lah Slot masih lagi tak mainkan Wirtz dalam game ni. Bukanlah nak kata Wirtz ni tak padu, tapi cara dia main tu masih lagi tak sesuai dengan cara yang Slot nak dekat Liverpool. Bila kita tengok combination antara Szoboszlai, Gravenberch, McAllister, barulah kita tengok midfield Liverpool yang macam musim lepas. Szoboszlai jangan duk tanya, dia setiap musim memang macam gini. Bukan macam gini, kena letak tangan ni, macam gini, padu dia. So kita masuk ke last game, iaitu Manchester United dengan Forest. Seronok tengok kawan-kawan menang. Kecuali Tottenham lah, Tottenham tak apalah, mereka kalah dengan Chelsea kan. MU lawan dengan Forest ni, misi mencatatkan kemenangan 4 kali berturut-turut. MU kata say no more, jangan harapkan kami. Faham, dia pun bagi serido sama. Nasib tak kalah. So dalam game ni, kalau kita nak kata walaupun MU leading dulu, tapi sebenarnya Forest main bagus gila tau. Aku tak tahu lah pasal apa Forest main macam ni, tapi mereka duduk dekat nombor 18 Liga. Kalau mereka main macam ni, sepatutnya mereka duduk paling kurang dekat mid table tau. Tapi tak tahulah kan, dalam game ni cukup mereka perform. Sebab aku ada lah tanya juga kan dekat fan-fan Forest dekat Instagram mereka lepas habis game. Mereka kata dak, game ni je main macam tu, game lain main macam hari. So mungkin lah kan faktor lawan dengan Manchester United mereka jadi semangat. Sebab memang banyak player bagi tahu kalau lawan dengan MU je depa semangat depa lain macam. So dalam game ni walaupun Forest banyak attack, tapi Manchester United pun setiap kali attack nampak bahaya juga dan dapat corner. Tapi corner tu agak kontroversi jugalah sebab bola nampak macam tak keluar habis lagi, tapi referee dah bagi corner. Dapat corner pula Casemiro boleh skor. Ni gol ketiga daripada musim ni tau Casemiro. Lepas MU leading barulah nampak macam MU pegang game sikit lah. Lepas tu MU banyak menyerang, Sesko dalam game ni barai. Ada berapa kali dia dapat peluang, ada orang kata dia
tak dapat peluang. Betul lah, sebab second half kita dapat nampak banyak pemain-pemain MU tak passing dekat dia. Tapi first half kita tengok play-play MU dah banyak dah pass dekat dia, tapi dia tak skor-skor juga. Ada sekali depan gol dia dapat tahan bola dah, tapi tahan bola tak kemah. Lala kali bola tu dapat dekat Marcel, keeper Forest. Masuk second half, Manchester United masuk second half dengan harapan boleh tambah lagi gol. Tapi bukan tambah gol, tambah sakit kepala fan-fan MU. Dalam kurang daripada 2 minit lah, tiba-tiba MU hilang pegangan dalam game ni. Daripada 1-0 leading tadi, nampak macam boleh menang game away ni, tiba-tiba kena comeback 2-1. Tapi kau bakal nasib benda ni berlaku awal untuk MU. Contohlah kalau benda ni berlaku minit ke 80, susah tau MU nak comeback dalam game ni. So Forest dalam game ni, Forest boleh skor 2 gol daripada Morgan Gibbs-White dan juga Nicolo Savona. Yang aku geram tu gol kedua tu. Kita bukanlah nak cari scapegoat sangat, tapi hang tengok Dalot tu. Macam tu dia main baik tak main bola mat. Hang main pick a ball ke, Hanjun Gaga Vaganza. Lah ni ada Gaga Vaganza kan, Hanjun Gaga Vaganza. Ataupun ni Musical Award Superstar, Hanjun Musical Award Superstar. Apalah Dalot ni main macam hari mat. Game lepas lawan Brighton baru aku puji dah. Ternyata dia ni memang ada darah Melayu. FAM tak mau buat kerja lagi, ambil pemain warisan. Tak gora-gora. Sekali marah pulaan. Dalot ni kan mungkin nampak macam ada darah Melayu, tak boleh kena puji sangat. Bukan boleh kira dia ni kan. Hari tu game lawan Brighton aku puji dia kau-kau, lepas tu tiba-tiba dalam game ni dia macam hari pula. Dia ralik mak gol kedua tu. Ada orang kata susah tau kita nak pasang ada orang kat belakang kita. Memanglah susah. Sebab itulah tak ramai jadi pro footballer. Tapi macam mana terlepas sekok ni jadi pemain bola? Geram betul lah aku kan. Tapi yang aku suka dalam game ni adalah reaction Manchester United. Selalunya Manchester United sebelum ni kalau dah kena 2-1, kena comeback, lagi-lagi main dekat away, nak comeback tu punyalah susah. Depa akan hilang structure, Bruno akan start barai, lepas tu MU akan hilang kawalan dalam game dan possible akan kena lagi banyak gol. Tapi dalam game ni lawan dengan pasukan Forest, MU lepas kena 2-1 tu, MU dia structure balik. MU susun balik mereka punya serangan. MU tak kalut nak terus menyerang apa semua. Tak. MU main macam biasa masa ni. Dan akhirnya peluang untuk catatkan kemenangan cuma Murillo. Ya Allah, Murillo dalam game ni perform lah kan. Aku tak tahu lah siapa setiap kali lawan dengan MU dia dengki sangat. Game lepas dekat tempat yang sama, tak silap aku ada juga tahu MU peluang untuk skor, tapi dia sekali lagi buat goal line clearance. Maksudnya 2 game berturut-turut dekat home lawan dengan MU, dia buat goal line clearance. Hoi, memang padu dia ni. Mungkin dia nak join MU kan, sebab selalu pemain-pemain yang perform lawan MU ni MU beli. Tak tahulah kan, tak adalah selalu musim ni je baru jadi. Kalau tidak memang MU boleh menang dalam game ni. Tapi overall daripada segi gameplay, aku boleh cakap Forest memang deserve 1 mata. Kalau 3 mata mereka dapat pun aku rasa mereka deserve. Tapi Manchester United tunjukkan semangat tak mau kalah dalam game ni. Hak tu lah yang positif dah. So tim-tim lain menang, MU duduk dekat pintu gua, jagalah Tottenham sorang-sorang dalam gua. Kesian kat mereka. Minggu depan nak lawan MU, lepas tu nak lawan Arsenal pula. UCL ni bolehlah bernafas sikit kot kan. Tak tahulah kan, tu pun takut kalah tu. So macam biasa dalam setiap EPL review kita akan buat best 11 pilihan kita. Goalkeeper aku pilih Vicario daripada Tottenham Hotspur, buat 8 save. 2 centre back minggu ni kita pilih Murillo daripada pasukan Forest dan Fofana daripada pasukan Chelsea. Deserve kredit dalam game ni, memang dia perform. 2 full back aku nak pilih dua-dua daripada left back, sebab aku rasa 2 pemain ni yang sangat-sangat perform. Yang pertama adalah Nico O'Reilly, yang kedua adalah Marc Cucurella. Walaupun kita tengok Reece James pun perform juga, Timber pun perform juga, tapi aku rasa aku pilih Cucurella dan juga Nico O'Reilly. Hampa pilih lah nak letak kat mana, kanan kiri. Trio midfield dekat tengah aku ambil Caicedo daripada Chelsea, Declan Rice daripada pasukan Arsenal, dan satu lagi Ryan Gravenberch daripada pasukan Liverpool. Front 3 right wing, walaupun salah skor tapi aku pilih Ryan Cherki. Solid performance daripada dia. Left wing aku ambil daripada Arsenal iaitu Leandro Trossard, dan striker mestilah Victor Gyökeres. Dah. Striker mestilah kita pilih Erling Haaland. Dan best player pada minggu ni bagi aku adalah Erling Haaland, dan best manager bagi aku adalah Pep Guardiola. Walaupun dia kena makan waktu first half, tapi tim dia still boleh skor lebih gol, dan second half dia boleh makan Andoni Iraola secara keseluruhan. Dan perlawanan terbaik pada minggu ni bagi aku adalah Bournemouth dengan Manchester City. Hampa rasa pilihan apa yang mana? Mungkin Chelsea Spurs ataupun MU Forest ke, Liverpool Villa ke? Hampa boleh komen dekat bawah. So itulah video kali ni. By the way, kalau hampa ni teringin nak tengok tim kesayangan hampa main depan mata, hampa teringinlah hampa ni fan MU ke, Arsenal ke, Liverpool ke, ataupun mana-mana fan lah kan, tak kira lah Chelsea, MC ke, mana-mana Tottenham ke. Hampa teringin nak tengok tim kesayangan
persaingan hampa main dekat stadium depan mata, duk tengok dekat TV saja mana seronok. Dia kena tengok dekat stadium, rasa atmosfer sendiri. Hampa bolehlah kontak jalan-jalan bola. Sebab jalan-jalan bola ni memang raja depa akan bawa orang pergi bercuti sambil tengok bola. Aku dah pernah pergi dah dengan jalan-jalan bola. Jangan risau, depa bukan scam. Hari tu aku pergi musim lepas, masa tu tengok game Southampton dengan Brighton. Southampton nasib baiklah menang. Waktu tu Ahmad skor hat-trick. Comeback lah minit pula tu memang syok. Tapi lawan dengan Brighton tu kurang manis sikit lah. Sebab tentu tengok Onana buat trick depan mata. Tapi overall, aku punya trip dengan depa memang best. Dan aku memang recommend dekat hampa semua. Macam mana hampa nak join? Hampa boleh je tekan link dekat description dekat bawah untuk contact depa tu. Sebab depa ada banyak trip yang depa tengah langsungkan lah ni tau. Trip untuk Arsenal ada, Liverpool ada, MU ada, MC ada, Chelsea ada, Tottenham ada kot, tak pasti tu. Itu hampa boleh roger depa sendiri. So itulah video kali ni, dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Salihan, Assalamualaikum.